Salah satu inisiatif adalah menggunakan pakai drone untuklah menghantar ubat daripada klinik kesihatan ke Nadi. Kementerian Komunikasi menjaga Sabahan. Kami juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan bahawa orang-orang kat kampung ataupun kawasan luar bandar juga mendapat akses yang lebih senang kepada perkhidmatan perubatan. Salah satu inisiatif adalah menggunakan pakai drone untuklah menghantar ubat daripada klinik kesihatan ke Nadi. Projek rintis ini akan bermula di Tawau, di mana drone digunakan untuk menghantar ubat kepada pesakit dari klinik kesihatan Tawau ke Nadi Batu Payung dan Nadi Kampung Sungai Imam yang memiliki populasi padat. Selain daripada Tawau, satu lagi projek rintis juga akan dilaksanakan di Sibu, Sarawak dan selepas ini akan diperluas ke lebih banyak lokasi.